Tahu padam yang buat sini. Semua yang buat sini dah takut dah. Tak. Kali ni Bella pula nak challenge YB untuk siapkan Bella. Nak tengok tak jadi apa? Mesti tak okey kan? Tak apa, kita tengok je. Dengan ketinggian saya yang pandang rendah kat dia tapi ni Bella je suka baju warna putih. Her favourite colour. Ni okey lah, putih creamy sikit. Bag makeup je, berat dia ni. Kalau saya pergi luar negara, seminggu boleh. Nak cabar saya kan? Saya sahut. Pakai ni dulu. Baju ni? Taklah. Baju lain. Baju ni lah. Boleh kan? Okey, jom Kalau tengok. tak boleh pun kena bolehkan. Okey, jom. Jom. Mana boleh saya jom? Mana boleh saya ikut? Duduk. Baju dah cantik, muka cantik. Ni turn saya nak conteng muka pula. Conteng Tapi bila saya buka bag ni, you ni founder. Nampak ni? Okey. Saya rasa warna ni paling sesuai. Okey, sebab you macam kucing kena kat bawah sekali. Miau. Tak percaya. Miau ni. Nak tahu cermin boleh? Boleh jadi makeup artist lah. So, saya tak sedar hati lah. Boleh jadi makeup artist. Cermin tu. Sabar, belum siap lagi. Kenapa? Gelapnya. This is not my shade. You apa-apa shape pun cantik juga. Masuk askar pun bagus juga. Bukan you dulu nak masuk askar pergi macam tak apa. Oh, padam. Macam mana nak padam? Ni ada. Ni pun selalu pakai juga. So macam mana nak padam? Tahu padam yang buat sini. Semua yang buat sini dah takut dah. Tak apa. Terima kasih sebab you ada rasa macam nak mencantikkan I tapi dia tak jadi. Tak jadi. So macam mana? You pula buat semua? Next ni I make kat sini. Tak apa, terima kasih. Saya duduk tengok je lah. Boleh. Ini betul. Apa itu definisi cantik untuk you? Apa definisi cantik? Bella Stila. Aduh. Ouch. Okey dah. Dah habis? Macam tu je? Jom, makeup dah settle lah. I dah tukar baju yang you pilih ni. Kita nak buat apa sekarang? So bila dah ada kecantikan luar biasa, habislah. Nak buat apa lagi? Tak best je, dah cantik. Habis kat situ je. Apa kata kita buat TikTok? I dah lawan ni. Kita buat yang... Buat sihir? Bukan sihir tau. Velocity. Jom. TikTok please. Saya ada pilihan? Tak ada. Okay.